Ke pantai remis mencari makan, remis kuala dalam pura. Salam manis saya aturkan sebagai salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perkenalan buat semua. Nama diberi Nur Atirah Batrisha binti Mahadi, pelajar tingkatan 4 Putra Wawasan dari SMK Putrajaya Presin 181 yang berkod WEA 2009. Pada persada yang hebat lagikah ini, saya terpanggil untuk membuat satu perkongsian sinopsis buku yang berjudul 7 Formula Individu Cemerlang. Buku motivasi ini merupakan hasil nukilan Dr. Daniel Zainal Abidin yang merupakan seorang pakar motivasi dan penceramah bebas di Malaysia. Buku terbitan PTS Milenia Sendirian Berhad ini mengandungi sebanyak 328 halaman dan telah diterbitkan pada 2 Februari 2007. Secara keseluruhan, dapat dikatakan buku ini merupakan sebuah buku motivasi yang berkisarkan formula dan cara-cara untuk menjadi individu cemerlang berdasarkan suluhan Al-Quran dan Sunnah. Elok jika saya perkenalkan sepintas lalu tentang 7 formula agung yang terangkum dalam buku ini, iaitu yang pertama, kenali kehebatan dan potensi diri. Kedua, meledakkan takwa. Formula yang ketiga, melonjakkan ilmu. Keempat, hidup bermatlamat dan berwawasan. Kelima, memelihara amanah. Keenam, berfikiran positif. Dan yang terakhir, formula ketujuh, menyantuni manusia. Daripada 7 formula agung tersebut, saya memberi fokus kepada 3 formula pilihan untuk dikongsikan kepada semua. Hal ini demikian kerana formula ini bersesuaian dalam usaha melahirkan seorang insan hebat kepada agama, masyarakat dan juga negara suatu hari nanti insya-Allah. Baiklah, saya kongsikan sinopsis daripada formula pilihan pertama yang saya pilih, iaitu formula kenali kehebatan dan potensi diri. Pada formula ini, saya sangat tertarik kepada pengisian tentang contoh keunggulan Zulkarnain sebagai seorang manusia agung. Dalam bahagian ini, sangat jelas mengisahkan seorang tokoh hebat dunia yang bernama Zulkarnain. Zulkarnain digeruni ramai kerana beliau menjajah dan menguasai negara-negara di timur dan barat dengan penuh kehebatan sehingga beliau mendapat julukan gelaran sebagai Cyrus the Great. Ketokohan Zulkarnain sebagai seorang pemimpin tidak dapat disangkal lagi kerana beliau merupakan seorang yang berwawasan sehingga sentiasa mengagungkan kebenaran dan keadilan seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Dalam ayat ini jelas dinyatakan tentang sesiapa yang berbuat kezaliman pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Berpandukan konsep ini, wawasan Zulkarnain untuk menghapuskan kemungkaran demi menegakkan kebaikan dalam penaklukan wilayah sepanjang kekuasaan beliau akhirnya berjaya direalisasi. Beralih kepada formula kedua, iaitu formula berfikiran positif. Daripada formula ini, saya tertarik untuk membuat sinopsis tentang aspek berlian di dalam diri. Aspek ini menjelaskan bahawa 18% jasad manusia terdiri daripada karbon dan selebihnya ialah berlian. Berlian yang dimaksudkan ini hanya dapat dikeluarkan apabila seseorang itu berjaya melepasi semua tekanan, cabaran dan ujian yang dihadapkan kepadanya dengan kecekalan, ketakwaan dan kesabaran yang sangat tinggi. Dalam bahagian ini juga saya kongsikan satu petikan daripada sabda Nabi SAW yang berbunyi sesungguhnya kejayaan bersama-sama dengan kesabaran, kelapangan bersama-sama dengan kesusahan dan sesungguhnya berserta dengan kepayahan adalah kesenangan. Marilah kita sama-sama telusuri pula sinopsis bagi formula pilihan ketiga yang berfokus kepada menyantuni manusia. Pada formula ini jelas diperlihatkan elemen tentang bahasa badan yang menonjolkan imej seorang pemimpin. Dalam bahagian ini, elemen yang ditekankan apabila kita menjalin komunikasi menggunakan bahasa badan adalah dengan bersalaman tangan, saling mengadakan kontak mata, senyuman, anggukan kepala dan juga memberi perhatian. Ekspresi badan yang baik ini dapat membantu menimbulkan aura positif di antara kedua-dua pihak untuk meneruskan hubungan ke arah yang lebih profesional. Demikian tadi sedikit sinopsis buku karya daripada Dr. Daniel Zainal Abidin tentang 7 formula individu cemerlang.
Daripada perkongsian sinopsis buku tadi, dapat saya simpulkan beberapa pengajaran yang dapat dikutip supaya menjadi pedoman kepada semua. Pertama, seorang yang cemerlang harus mengenali kelebihan dan potensi diri yang dimiliki terlebih dahulu sebelum bertindak untuk memimpin sebuah pasukan, kerana pemimpin yang hebat belajar daripada ketokohan pemimpin yang terdahulu. Kedua, seseorang itu hendaklah sentiasa tenang menghadapi rintangan kerana pemikiran yang positif merupakan rahsia seseorang mencapai kejayaan dalam sesuatu tindakan yang akan dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta.